Hi, welcome back to my humble channel. And to those who new here, hi, welcome. Okay, saya nak cerita kesinambungan daripada kisah saya jadi speaker hari tu. Okay, hari tu lah, sebab hari ni dah hari Khamis. Saya jadi speaker tu hari Isnin, and then hari Selasa tu I went for another course yang bukan English lah, course about kesihatan. So hari tu ada satu seminar di hospital. Rentetan daripada pengalaman saya being a speaker hari tu. Pada hari seminar kesihatan tersebut, ada sesuatu yang saya tak jangka terjadi. What is that? Okay, saya tak sangka saya ada keberanian untuk tanya soalan. Sedangkan kalau sebelum ni nak tanya soalan tu memang perkara last yang akan saya buat unless saya dipaksa. Saya rela tunggu habis program. Bila ternampak speaker tu duduk sorang-sorang, barulah saya akan tanya. Dan saya tak tahu dari mana datang keberanian dan confidence tu. Dan doktor tu tanya, siapa lagi nak tanya soalan? Saya angkat tangan. Punyalah berani weh. Kalau sebelum ni jangan harap saya akan tanya. Saya angkat tangan lah. Saya angkat tangan, saya tanya soalan. Saya tanya soalan. Lepas tu dia berjawab. Lepas saya tanya soalan tu, nervous tu ada. Tapi dia taklah. Dia nervous dia tu tak teruk sangat. Nervous dia tu sekadar nervous. Okay dah, habis. So I assume that ini merupakan kesan positif daripada seminar yang saya jadi speaker pada hari Isnin. Dia macam tu. Mungkin sebab saya pernah berdepan dengan orang, jadi untuk tanya soalan tu mungkin bukan sesuatu yang sukar dah kot. Mungkin benda yang mudah dah bagi saya. Masa tu lah saya rasa it's a good thing juga saya diberi peluang untuk jadi speaker pada hari Isnin tu. Sebab daripada tu saya rasa macam confidence saya ni tinggi sikit bertambah sikit. Dan keberanian nak tanya soalan tu ada. Tiba-tiba dia ada, tiba-tiba dia datang. And cara olahan ayat saya, communication skills tu, explanation skills tu dia macam improve sikit-sikit lah. Sikit. So lepas ni tak tahulah macam mana. Tapi selepas 2-3 hari selepas peristiwa tersebut, dia macam bagi satu semangat lain kepada saya. Dia macam memberi satu keberanian kepada saya. Dia adalah pros and cons dia. Cons dia, saya malam tu saya mengalami sakit kepala. Korang boleh bayangkan tak? First time kita nak buat sesuatu tu, dan benda tu bukan kerelaan kita. Dia punya sakit kepala kat sini, stres, nak tidur pun tak lena. Sebab kita duduk berfikir pasal kejadian esok hari. Macam manalah kejadian esok hari ni. Waktu saya tidur malam tu hujan. Tak tahulah pukul berapa, saya tengok jam. Hujan pun saya boleh tersedar. Banyak kali jugalah saya terjaga di tengah malam. Mungkin sebab tidur yang tak lena, ataupun otak tengah berfikir. Dia macam tu lah. Dia berbeza lah dengan orang yang biasa jadi speaker. Orang yang dah beberapa kali confronting with bigger crowds. Benda tu bagi dia, it's just a small matter. Tak ada masalah pun bagi dia. Bagi kita ni, bagi first timer ni, bagi kita yang bersifat yang kurang confidence ni, untuk kita berdepan dengan orang, untuk kita bercakap, untuk kita memberitahu sesuatu lah, untuk menyampaikan sesuatu, is a very big task. And it takes a whole new level of confidence and courage untuk kita berdepan dan bercakap. Semua orang pernah mengalami yang pertama kalinya. Even speaker hebat pun dia pernah mengalami. Dia pun pernah berada di tempat kita, iaitu the first step untuk dia jadi macam tu. The first step untuk dia lebih berkeyakinan. Samalah saya ni umpama langkah pertama. Untuk langkah pertama, dan juga merupakan latihan kepada saya untuk jadi lebih confident. So nasihat juga bukan nasihat. Saya pun bukan layak sangat bagi nasihat. Tapi yang saya boleh cakap lah kan, sesuatu yang kita tak suka, sesuatu yang kita selalu mengelak tu, sebenarnya dia ada kelebihan untuk kita. Macam saya, untuk saya bertanya soalan ke, untuk saya bercakap depan orang ramai ke, memang saya akan mengelak. Lagi-lagi bila kita berseorangan di depan. Contohlah kalau group presentation dulu masa zaman belajar pun, malulah. Tapi yang saya boleh cakap is, rupanya yelah, ni semua percaturan Allah. Kenapa Allah suruh puan tersebut untuk pilih saya? Mungkin memang Allah nak bagi kepada saya untuk jadi lebih confident. Mungkin ini hikmahnya. Saya rasa lah sebabnya sebarang keputusan yang dibuat oleh puan tersebut, mestilah Allah yang dah menuntun beliau untuk pilih saya. Kalau tak, mungkin dia akan pilih orang lain. Tapi kenapa orang tu pilih saya? Sebab saya percaya semua tu aturan Allah. Mungkin Allah nak bagi saya lesson. Kenapa asyik nak malu sentiasa? Mungkin Allah nak bagi lesson kepada saya untuk saya lebih berani bercakap depan ramai. Memanglah pada awalnya saya macam memberontak. Bukanlah memberontak, alah kenapa saya? Kenapa tak pilih orang lain? Saya ni malu, saya tak confident. Kenapa pilih saya? Pilihlah orang lain.
Tetapi kenapakah kita ambil hikmah di sebalik perkara tersebut? Rupa-rupanya mungkin Allah nak bagi saya pengalaman. Sebab itulah Allah datangkan test ini kepada saya, untuk saya menjadi seseorang yang lebih berani. Dan terbukti, macam saya cerita tadi lah, terbukti pada hari keesokannya tu saya ada keberanian untuk bertanyakan soalan depan orang ramai di satu seminar. Confident lah tu sikit. Dia bukan confident sangat pun, dia lebih berani sikit untuk bertanya. And it's a good thing jugalah for me. Saya macam bila dah habis macam ni, bila dah lepas, kita pun berfikir, kita pun timbang balik hikmah dia. Oh, ni rupanya hikmah yang Allah nak bagi. So apa yang saya boleh simpulkan ialah Allah datangkan ujian untuk menjadikan kita lebih baik. Macam saya, Allah uji dan Allah bagi test lah, kita kata. Allah bagi test ataupun assignment untuk jadi speaker tu, untuk menjadikan saya menjadi lebih confident. Macam tu. So untuk masa sekarang ni, tak tahulah confident ke tak kalau nak bercakap depan orang ramai nanti. InsyaAllah boleh kot, insyaAllah. Tapi skill ni pun dia kena selalu praktis juga kan. Nanti kalau tak dihilang skill tu. InsyaAllah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah, see you.